Saya Ainun. Langkah kaki saya menyusuri tepi tasik ini seolah-olah membawa saya kembali kepada satu kisah yang masih berat untuk dikenal. Dalam diam, saya tertanya-tanya, sejak bila keadilan menjadi perkara yang boleh ditutup mata hanya kerana nama dan pangkat? Saya pernah menjadi seorang guru yang percaya bahawa setiap pelajar berhak dilindungi tanpa mengira siapa mereka. Setiap pelajar tidak patut dibuli, dipijak maruahnya, dipatahkan semangatnya, dan sebagai guru, hati saya tidak membenarkan untuk berdiam diri. Saya bersuara, saya berjuang, tetapi suara saya tenggelam hanya kerana pangkat dan orang yang ternama. Akhirnya, kebenaran tidak berpihak pada saya yang hanya mempertahankan maruah seorang pelajar yang ingin merasakan dirinya selamat di sekolahnya sendiri. Dan inilah kisah saya, harga sebuah empati. Cikgu tu kan, cikgu yang akan kaki kan. Cikgu versi baru kan. Ni kita ni ada masalah kecil ni. So kita ada cikgu orang saya dengan cikgu. Ini dah cikgu. Cikgu sekejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat kan? Sihat. Hari ni ada pengumuman dimaklumkan bahawa sekolah kita ni akan dapat cikgu konsili baru. Jadi saya harap kamu semua bagi sama dan tolong berikan kasih sayang kepada cikgu ni. Jadi kurang kasih sayang, so korang kena harap kamu bekerja sama dengan cikgu baru kita ni. Dia akan perkenalkan diri sekejap lagi. Jadi semua kejap saya panggil cikgu baru kita, Cikgu Ainun. Sila masuk. Inilah cikgu baru kita. Jadi dia akan memperkenalkan diri. Harap korang bekerja sama. Okay. Cikgu, sila. Terima kasih kepada Cikgu Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Okey, hari ini saya merupakan cikgu baru. Di sini saya telah memegang jawatan sebagai guru kaunseling yang kamu semua tahu. Guru kaunseling kamu semua dah berpindah kan? Ya cikgu. Seperti mana kamu semua tahu, saya dulu pernah menjadi sebahagian daripada pelajar di sekolah ni. Tak silap saya 20 tahun yang lalu kot. Jadi saya ada satu pesanan lah untuk kamu semua. Dekat sekolah ni, kita kena menghargai antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab kamu semua ni adalah insan yang paling berharga. Jadi saya nak kamu semua bila ada apa-apa masalah yang berkaitan tentang pembelajaran ke, masalah ada orang yang kacau kamu ke, ada yang sesuatu yang kamu nak luah, kamu boleh jumpa saya. Saya sedia je mendengar apa je luahan daripada kamu semua.
inilah kelas pertama aku. Tibalah masa aku untuk ubah segalanya. Tapi apa ini banyak ilmu. Nak kita lagi kata tak? Dia nak ajar apa ni, aku tak nak masuk kelas dia. Guru? Ya, aku rasa cikgu baru kan ni. Apa dia tulis tu? Nak dia nak ajar apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Nama saya Cikgu Ainun. Saya merupakan cikgu baru dekat sekolah ni. So, hari ni cikgu akan ajar apa yang cikgu tulis dekat buku putih ni. Empati. Bunyi macam kelas motivasi je. Bukan betul. Entah, cikgu ni pun aku tengok macam tak ada motivasi je. Hujung tu, nama apa? Benda saya jawabkan apa itu empati. Soalan apa ni cikgu? Mestilah semua orang tahu empati tu apa. Dia cuba bagi tahu apa itu empati. Empati tu maksud dia rasa kesian dah cikgu. Takkan tu pun tak tahu. Baik tak payah jadi cikgu. Cikgu ni macam ni. Kau tengok cikgu. Aku suka cikgu. Tengok 3 minggu nak belajar pun. Aku kenal sangat muka tu. Apalah yang boleh disimpan. Ainul buat apa tu? Ya, buat apa tu? Ya ke? Dah mula Ainul lagi Tak boleh dah. Ya ke? Ya, dia tak boleh dah. Kalau dia orang muda Ainul kena bagi tahu cikgu. Okey. Ainul tak boleh diam macam ni. Nanti Ainul yang sakit. Saya nak tengok tu boleh tak? Tak boleh, tak ada apa-apa pun dalam ni. Kalau macam tu saya nak tengok. Kalau tak ada apa-apa saya nak tengok. Tak ada apa-apa. Kalau macam tu okey lah. Kalau dia orang muda Ainul kena bagi tahu saya. Ya. Janji? Janji. Okey, bye Ainul. Bye-bye. Ainul sini je. Aku nak cakap something ni. Kenapa Tasha? Aku nak bagi hadiah kat kau. Ada apa? Kau tengok atas. Tak kena dia. Pada muka. Nak makan apa? Kenapa tak? Kenapa aku rasa macam aku teringin nasi ayam hari ni? Dia agak dengar arti tu sedap. Oh jadi memang sedap nasi ayam dia. Iya. Kau tengok tu perempuan miskin tu. Dah semalam dia cakap dengan boyfriend aku. Dia cakap apa? Dia macam dia nak mengorat tau. Kau pergi ajar dia. Mari.
Ada muka budak busuk. Macam betul lah budak seram. Kan cakap adik. Okey, kita jumpa nanti. Bersih dulu. Cikgu. Dah biasa dah. Tak apa, menerima bantuan tak menunjukkan kita lemah. Saya tolong ya. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Aisyah, bisa join? Boleh je, tak ada apa. Kenapa ni saya tengok macam banyak termenung je? Tak ada apa-apa kan cikgu. Ini yang kecil ni. Saya tahu awak ada simpan sesuatu. Tapi kalau ada pakai simpan tu, buatkan kita jadi apa juga. Kita kena tengok. Kau tengok budak tu. Dia buat apa tu? Budak ni. Memang nak kena budak tu. Wow. Budak. Kau ingat cikgu baru tu boleh tolong kau ke? Dia tu sama macam kau lah, ada kisah silam. Kau tahu tak dia tu mangsa buli macam kau. Sekarang cikgu baru tu nak jadi hero. Habislah nanti. Dia tahu siapa yang paling berkuasa. Bapak aku, kau tahu? Datuk Awi. Mari sini ni kau. Bagi balik. Kau ni sibuk tulis surat cinta ke? Kau tengok ni Liv, penuh dia tulis cerita sedih dia. Dia ni suka sangat jadi mangsa. Budak ni. Baca? Aku tak suka lah budak ni. Saya harap ada seorang yang faham perasaan saya. Oh my god, sedih. Fikir ada orang yang faham pasal perasaan awak ke? Budak ni. Ish. Hei, budak ni. Kau ni sibuk. Hei, berhenti! Korang buat apa ni? Kita orang main-main je cikgu. Mana ada apa-apa. Kita orang garau je. Kan? Kau bagi tahu cikgu sekarang. Kita main-main je. Ini bukan main-main, ini dah buli. Kamu ingat ayah kamu orang penting, kamu boleh buat main-main macam ni ke? Cikgu tahu tak ayah saya siapa? Ayah saya ni penyumbang terbesar sekolah ni tau. Kalau ayah saya tak ada, sekolah ni tak mampu dibangunkan. Ayah saya dah tahu ni cikgu. Apa yang cikgu boleh buat dengan saya? Kamu silap Nana. Saya dah rakam semuanya dalam ni. Kamu tak boleh lari dah. Kau tunggu kau. Sabar Aisyah. Kita lawan sama-sama. Kita akan tuntut adilan. Ya, masuk. Cikgu Ainun, duduk. Okay. Cikgu Ainun, saya ada terima laporan daripada cikgu berkaitan kes buli yang melibatkan pelajar sekolah kita. Nana, anak Datuk Awi, betul? Ya, betul. Macam ni Cikgu Ainun, saya bukan tak nak ambil kes ni. Tapi macam Cikgu Ainun tahu, Nana bukan daripada keluarga sekarang. Pengaruh Datuk Awi adalah pengaruh yang besar. Datuk Awi juga merupakan antara penyumbang terbesar untuk sekolah ini. Jadi, cikgu jangan risau. Dan saya dan Cikgu Haris yang akan selesaikan masalah buli ini. Dan cikgu tak boleh fikir lagi lah berkaitan masalah ini. Tapi ni kes buli cikgu, kes besar. Saya faham. Tak apa, saya yang akan uruskan. Cikgu jangan ambil masalah ni lagi. Biar saya yang akan selesaikan. Okey, Cikgu Ainun, boleh keluar.
Cikgu ni, tunggu sekejap. Nanti. Itu Cikgu Ainun. Cikgu Ainun, saya dengar awak ada masalah dengan anak saya. Noma, ini bukan tentang masalah saya dengan siapa-siapa. Ini tentang keselamatan pelajar. Anak Datin tu dah terlibat dalam kes buli. Tenang. Saya tahulah anak saya tu tak sempurna macam orang lain. Tapi remaja lain tu sama juga. Kadang-kadang emosi dia terlebih. Tapi kan Cikgu Ainun, awak kena tahu banyak lagi cara lain untuk awak settlekan masalah ni. Cara untuk tak melibatkan atau tak memburukkan nama mana-mana pihak. Habis tu, Datin nak suruh saya tutup mulut dan biarkan masalah tu macam tu je. Cikgu Ainun, awak masih muda. Awak mempunyai masa depan yang cerah. Takkanlah disebabkan seorang pelajar awak nak rosakkan masa depan awak. Peluang? Datin Noma, ni bukan tentang soal peluang atau masa depan saya. Ini soal tanggungjawab dan integriti sebagai pendidik. Tanggungjawab? Mari saya cerita kat awak apa itu tanggungjawab. Saya bertanggungjawab untuk menyumbang berjuta-juta dekat sekolah ni. Saya bertanggungjawab menjaga reputasi sekolah ni. Saya bertanggungjawab untuk menyumbangkan dana bagi ratusan murid dekat sini. Awak bertanggungjawab untuk tidak mengganggu ketenteraan keluarga saya. Atau? Tunggulah awak. Datin, saya tak takut pun dengan ancaman Datin. Tuhan yang lebih berkuasa daripada ancaman Datin. Apa yang awak buat ni, Cikgu Ainun? Awak tak orang hormat saya sebagai pengetua sekolah ni. Awak boleh bertengkar dengan Datin dekat depan saya. Dah, sekarang awak boleh keluar. Cikgu, Awak keluar sekarang. hello, Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Ni Balai Polis Aman? Waalaikumsalam. Ya, betul. Ada apa yang boleh saya bantu? Saya nak buat laporan berkenaan dengan kes buli dekat sekolah saya yang saya mengajar. Kes buli? Puan guru besar sekolah tersebut ke? Bukan, saya guru kaunseling di sekolah Seri Indah. Oh, guru kaunseling. Hmm. Setakat ini, kami tidak menerima sebarang aduan atau laporan berkaitan kes buli sekolah Seri Indah kebelakangan ini. Ya, sebab tu saya nak buat laporan sendiri. Saya yang saksi kejadian buli tu berlaku. Oh, baik. Boleh saya dapatkan maklumat lanjut? Puan boleh hadir ke balai untuk membuat laporan rasmi? Boleh? Boleh saya dapatkan nama puan dan sedikit maklumat awal tentang kes ini? Nama saya Ainun. Kes buli ni melibatkan pelajar yang bernama Nana, anak kepada Datuk Awi. Datuk Awi? Ya, Datuk Awi. Baik puan. Dalam kes ini, kami akan menjalankan siasatan lanjut. Kami akan memaklumkan kepada puan sekiranya terdapat perkembangan. Itu saja. Terima kasih. Tuan, nanti dulu. Saya belum sempat lagi bagi maklumat yang lengkap. Bila saya boleh datang ke balai untuk buat laporan rasmi? Tidak perlu buat masa sekarang. Kami akan uruskan siasatan selanjutnya. Terima kasih. Woi, tunggu.
Kau nak balik mana? Balik bilik. Sebelum kau nak balik, aku ada hadiah untuk kau. Kau tahu tak? Sekarang ni, cikgu kesayangan kau tu dah tak ada. Kau tu tak boleh buat apa-apa dah sekarang. Dah lah, aku dah melampau ni. Kau senyap. Ni urusan aku dengan dia tau. Lawan aku. Kau nak balik mana? Weh, kau dah bunuh dia ke? Tak, aku tak bunuh dia. Weh, kau bunuh dia? Tak, Mama tak bunuh dia weh. Oli, lari. Siapa yang jatuh tu? Siapa ni? Syah. Syah. Hello, ada kecemasan. Ada pelajar jatuh di tangga. You dari asrama SMK Seri Indah. Sekarang. Syah. Sabar. Kenapa kau tak jalan? Apa muka Ayu? Ni nak pulih. Kenapa Kuala? Saya tidak tahu kau di mana. Sudah. Tetapi sana terus menjaga. Kau dah bunuh dia ke? Tak bunuh dia. Weh, kau bunuh dia? Tak bunuh dia weh. Awak janganlah angkat saya nak zoom kat. Janganlah awak janganlah angkat saya nak zoom kat awak punya ni name tag.